Ya Allah, Ya Rauf, Ya Mujib. Sesungguhnya kami bermohon kepadamu segala kebaikan dan ketakwaan dalam perjalanan bakal-bakal haji kami ini, dan semoga ia merupakan amalan yang engkau redai. Dan memang travel ini kebanyakannya semua tenaga-tenaga yang muda-muda, yang mempunyai semangat yang sangat tinggi, yang mempunyai adrenalin yang sangat kuat. Dan kerana semangat mereka ini, kami ingin mentally semua jemaah-jemaah yang ada dengan memberikan mesej bahawa bila Allah panggil, dia tidak mengenal siapa kita. Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran dan pahala apapun melainkan syurga Allah Ta'ala. Saya rasa P.O. Hafiz punya pendekatan ni sangat dekat dengan jemaah punya kehidupan lah. Dia memberikan satu contoh-contoh yang praktikal, dia memberikan satu nasihat yang memang akan berlaku, dan kita boleh gunakan nasihat dia untuk dijadikan amalan di sana nanti. Sangat menarik dan kami menunggu hari di sana nanti, dan saya harap haji kali ini adalah haji yang mabrur bersama-sama dengan bimbingan daripada pengiring yang bertauliah dan bijaksana dalam mengadakan segala urusan-urusan semasa berada di sana.